Okey, kita akan teruskan perkongsian pada hari ini, Sophie. Sophie pernah tak rasa stres disebabkan teknologi yang semakin cepat pesat ketika ini? Betul. Sebab kadang-kadang kita rasa macam tak boleh nak catch up kan. Letih pun rasa kan. Macam letih juga, betul. Nak catch up dengan teknologi kan. Macam-macam kita nak tengok dekat media sosial dan sebagainya kan. Jadi kita nak pastikan anda tidak letih dan tidak stres dengan teknologi ketika ini. Dan pada hari ini kita bersama dengan Dr. So Joanne yang merupakan pakar perunding psikologi klinikal dari UiTM Private Specialist Center dan juga yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Perubatan dari UiTM. Hai Doktor, selamat pagi. Selamat pagi. Sihat Doktor? Sihat. Stres ke pagi ini? Oh tidak. Okey. Okey, jadi doktor, ini merupakan penyakit moden lah, teknostress yang kalau boleh kita nak kongsikan ya, seperti mana yang Ifan kongsikan tadilah, ia berkaitan dengan teknologi yang kita sendiri kadang-kadang rasa macam tak mampu, tak boleh nak catch up. Jadi itu merupakan satu faktor yang berlaku kepada kita, bukan sahaja golongan dewasa, saya kira kepada kanak-kanak juga kan. Jadi sebagai permulaannya, bagaimana untuk kita mengenal pasti bahawa ia merupakan simptom kepada teknostress itu sendiri? Okey, terima kasih. Selamat pagi. Jadi terlebih dahulu mungkin kita faham apa definisi teknostress ya. Sebenarnya teknostress ni merujuk kepada satu penyakit adaptasi moden ya, di mana dia merupakan dia timbul apabila seseorang ataupun individu ketidakmampuan untuk menampung keperluan teknologi ataupun kita merujuk kepada perasaan cemas, tertekan, risau ya apabila menggunakan teknologi ya, terutamanya peranti digital seperti telefon pintar, komputer ya, yang secara berlebihan ataupun berterusan dan tidak sihat. Jadi ini akan kita fahamlah ya, dari segi teknostress ini akibat penggunaan yang berlebihan, berterusan dan juga secara tidak sihat. Mungkin Doktor boleh kongsikan siapakah di antara golongan yang berisiko untuk terlibat dengan gejala teknostress ini? Sebenarnya istilah teknostress ini dah lama diperkenalkan ya, dan dia menjadi lebih ketara lah dan semakin serius. Dan ini juga satu isu global sebenarnya. Ya, jadi tidak ada satu golongan yang terkecuali sebenarnya. Kanak-kanak, remaja, pekerja, pelajar, warga emas juga sebenarnya. Jadi semua golongan terjejas. Contohnya kita ambil contoh semasa pandemik COVID-19 ataupun semasa PKP ya, yang kita katakan krisis ini menyebabkan peralihan daripada apa yang kita biasa lakukan secara fizikal ke atas talian. Betul. Jadi semua berubah menjadi talian. Maka ini menimbulkan isu kebergantungan kepada teknologi yang semakin banyak. Jadi kita boleh lihat dari segi pendidikan, pelajar-pelajar, guru-guru, banyak penyelidikan telah dijalankan sebenarnya berkenaan dengan isu teknostress ni. Ya, jadi kanak-kanak untuk berdepan dengan skrin, untuk memahami pendidikan, proses pengajaran dan pendidikan ni, dan juga untuk menguasai platform-platform digital. Betul. Pekerja-pekerja juga. Kita kiranya bekerja dari rumah. Bila bekerja dari rumah, maksudnya banyak teknologi yang kita kena kuasai. Betul. Kena kuasai dengan cepat. Ini istilahnya, dengan cepat dan rentak teknologi yang sentiasa berubah. Jadi tak terkejar sebenarnya. Tak terkejar. Kita nak belajar yang ni, kita nak buat ni, kita ada tugasan yang sedia ada. Jadi kita nampak juga contoh yang paling sering kita nampak ya, pekerja-pekerja yang telefon yang berbunyi walaupun lepas waktu bekerja. Kita nampak telefon berbunyi. Dia nampak satu keadaan di mana mereka tidak merasakan tidak dapat berehat. Jadi kena menjawab email. Macam mood on standby je lah, mood standby. Betul. Kena menjawab email, kena membalas mesej. Jadi ini dah menyebabkan tidak ada keseimbangan. Dari waktu peribadi, waktu profesional, waktu sosial, waktu rehat, dah tiada. Betul. Maksudnya dah bercampur. Betul. Jadi doktor boleh bercakap berkenaan perkara tersebut kan. Kalau dululah kita mungkin perlu selesaikan tugasan kita di pejabat kan. Jadi ada pembahagian masanya di situ. Maksudnya di pejabat, okey, kita akan memberi fokus yang sepenuhnya lah di pejabat. Dan kemudian pulang ke rumah, masanya adalah untuk keluarga dan kualiti untuk kita berehat sebagainya. Tetapi untuk sekarang ini kan, kita tak dapat menolak teknologi ini perlu untuk kita lakukan untuk kemudahan kita bersama. Tetapi bagaimana untuk kita
kita memastikan bahawa keseimbangan itu perlu untuk kita amalkan dan juga lakukan supaya ia tidak menjejaskan dari segi kesihatan mental kita juga. Kerana dia akan memberi kesan seperti kalau kita baca tadi keratan yang telah pun dikongsikan, akhirnya apa yang berlaku adalah menjejaskan kesihatan mental, emosi dan juga bukan kepada golongan dewasa saja, malah kanak-kanak juga. Itu yang berlaku dan realitinya berlaku, pertambahannya juga, jumlahnya juga semakin bertambah, doktor. Betul. Ya. Memang kita nampak pertambahan dari segi kesihatan mental ya. Jadi saya nak ulas sedikit mengenai kesihatan ataupun kesejahteraan mental. Sebab ini akan membawa risiko kepada kegelisahan, kepada kebimbangan ataupun kebergantungan kepada teknologi yang banyak ini sebenarnya akan membuatkan seseorang berada dalam keadaan yang cemas, stres atau tertekan untuk jangka masa yang panjang. Dan ini akan menjadi satu risiko kepada kesihatan kita. Dan juga pada konteks yang sama juga kita nampak yang paling mengganggu adalah gangguan tidur. Ya, betul. Jadi gangguan tidur ni dia menjejaskan kualiti tidur kita, dia menjejaskan rentak dan irama tidur kita, dan gangguan tidur ini pula juga merupakan risiko kepada banyak penyakit lain juga sebenarnya. Jadi benda ni dia bersangkut paut sebenarnya. Dia bersangkut paut dan sangat-sangat merisaukan. Jadi macam mana kita sebenarnya nak menetapkan keseimbangan tersebut ya, apabila kita boleh bekerja di rumah, teknologi sentiasa ada kan. Jadi kita susah. Tapi itulah mungkin kita akan discuss lebih banyak lagi kan teknik-tekniknya. Tapi yang paling penting ialah kita harus meletakkan satu sempadan. Sempadan rehat dan sempadan masa profesional dan sempadan sosial pada diri kita. Dan kita juga harus mengingatkan diri menghadkan penggunaan tersebut. Supaya kita tidaklah berada di depan skrin setiap masa berterusan. Sebab kita nampak banyak kesan-kesannya. Ataupun kita kena buat keseimbangan lah. Kita kena capai keseimbangan melalui pemahaman, konteksnya dan juga kesannya. Maksud kata kita kena pandai ada sempadan tu, kita kena letakkan sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi, Zulfi? Sebab kita yang akan menentukan masa kita. Masa itu kita punya kewajipan kita lah kan. Okey, mungkin kita boleh kongsikan juga. Gen Z ni memang mereka dah lahir dalam dunia yang moden, teknologi kan. Jadi adakah mereka ini kebal daripada teknostres ataupun mereka ni lagi terdedah dengan teknostres sebenarnya? Okey, memang tidak dapat dielakkan. Nak cakap macam mana pun tidak dapat elakkan teknologi, sebab teknologi ini sebenarnya alat yang hebat. Alat yang sangat hebat dan alat yang boleh membantu kerjaya sebenarnya. Kalau kita fahamkan untuk pelajar-pelajar, kanak-kanak, remaja, Gen Z dan juga para selebriti sebenarnya dia membantu, alat yang membantu, tetapi dia sangat memenatkan. Walaupun kita kata mereka lahir pada generasi yang teknologi berkembang pesat ini, tidak kebal sebenarnya. Tidak kebal. Jadi dia sama, kita harus sama-sama maka mereka lebih harus lagi sebenarnya menjaga sempadan dan juga pemahaman terhadap penggunaan teknologi. Jadi kanak-kanak ataupun remaja pada zaman ini lagilah harus mengekalkan keseimbangan tersebut. Okey. Jadi doktor mungkin ada ialah nasihat yang ingin disampaikan juga kepada seluruh yang menonton untuk hari ini. Jadi perlu untuk lakukan pengurangan lah kan. Sebab kalau kita lihat kan kita sentiasa dalam mood bersedia seperti mana yang doktor kongsikan, kita akan rasa anxiety kan. Rasa macam okey kita perlu balas dalam kadar yang segera sebagainya. Sedangkan perkara tersebut mungkin boleh dibalas, email tersebut mungkin boleh dibalas pada keesokan harinya. Jadi ini juga pendekatan yang perlu untuk kita lakukan demi kesejahteraan bersama. Sharing sebenarnya beberapa teknik yang saya memang ingin kongsikan yang kita boleh lakukan. Yang pertamanya adalah kita selalu dengar mengenai mindfulness, maksudnya kesedaran penuh. Kita memberi perhatian, fokus penuh pada apa yang kita lakukan tanpa gangguan teknologi. Kita berikan fokus yang sepenuhnya dan membuat teknik pernafasan. Kita nak merelaksasikan otot, minda, memastikan kita berada dalam keadaan yang tenang supaya kita tidak bertindak ataupun kita akan berasa cemas, kita berasa gelisah dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali yang terakhir pada sebagai ahli psikologi klinikal
pemikiran. Kognitif kita sebenarnya adalah musuh yang terbesar. Maksudnya persepsi kita, apa yang kita fikir, apa yang kita katakan pada diri kita akan mengganggu emosi kita. Kita risau, kita takut dan apa yang kita akan buat, tindakan kita. Jadi kitaran ini akan sentiasa berkitar. Jadi sekiranya kita boleh mengubah kita kata pemikiran kita, kita boleh mengubah pemikiran kita, maka kita dapat mengubah persepsi dan seterusnya mengawal emosi kita. Jadi teknik ni sangat penting dan kita tak sedar. Kebanyakan masanya kita tak sedar, saya tengah fikirkan begini. Emosi saya sebenarnya begini. Jadi kita tak perasan. Betul. Kita adalah apa yang kita fikir. Saya suka ayat tu doktor kan sebenarnya. Jadi kalau kita fikir yang baik-baik, jadi pasti kita akan berikan vibes yang positif dan menghasilkan karakter yang lebih baik. Tapi kalau kita asyik fikir yang negatif je, akan beri kesan kita negatif juga sebenarnya. Yang penting juga kita ambil masa untuk tarik nafas panjang-panjang dalam-dalam, kita lepaskan untuk kita relax seketika. Terima kasih Dr. So Joanne untuk perkongsian hari ini pastinya untuk kita memahami dalam tentang konteks techno stress pada ketika ini. Baiklah, seterusnya penonton kita